Guys, soalan insurans ni kalau keluar korang tak boleh jawab, aku tak tahu nak cakap apa lah. Soalan bonus pun korang tak nak ke? Cuba lihat macam mana kita nak buat. Yang ni adalah soalan adalah apa? Motor insurance, guys. Motor insurance tu kau jangan ingat brand-brand motor saja tau. Bukan motor tu. Motor insurance maksudnya setiap kenderaan yang bermotor. Itu kita panggil sebagai motor insurance. Kalau motor insurance macam ni kita nak kira, cara yang paling senang saya nak tunjuk awak. Lepas tengok video ni, kau sepatutnya dah boleh cari motor insurance dah. So kita tengok soalan ni, dia dah bagi maklumat ni. Dia dah kata dah sum insured dia berapa, CC dia berapa, NCD dia yang ni adalah discount, yang ni berapa persen dia dah bagi tahu dah, dan lokasi dia pun dah bagi tahu dah. Cikgu, lokasi penting ke? Memang lokasi tu penting. Kau ikut saja step by step method cikgu aja, confirm kau boleh dapat markah penuh. So first, apa yang dia nak kita cari? Dia nak kita cari calculate the gross premium. Maksudnya dia nak awak kira gross premium, guys. Apa itu gross premium? Premium kasar. Dan premium kasar ni you boleh kira untuk semua jenis polisi, comprehensive, third party, fire and theft. You boleh juga kira untuk third party. Tapi untuk soalan ni disuruh awak cari comprehensive policy. So comprehensive policy ni apa? Comprehensive policy adalah polisi yang paling what they call that, safe lah. Sebab comprehensive policy dia juga include repair kereta awak sendiri, bukan orang lain saja. So macam mana kita nak kira comprehensive policy punya insurance? Cuba kita lihat. Inilah apa yang you kena buat, guys. Tengok sum insured dia berapa? 98,000. So kau buat saja benda ni, confirm kau akan dapat markah betul. Yang pertama, kau ambil dia punya sum insured dia, iaitu RM98,000. Kita dah pun tengok dalam soalan kan, dia dah bagi tahu dah. Now apa you buat? 98,000 ni awak pecahkan kepada dua number, guys. Yang pertama tu adalah RM1,000 dan yang kedua ni adalah sebenarnya RM balance 98,000 tu kamu tolak 1,000. Maksudnya dalam 98,000 ni sum insured ni kamu dah tolak 1,000, balance dia ada berapa? 97 kan? Kita tulis sahaja dekat sini 97,000, guys. Now the next step, apa you buat? 97,000 ni kau bahagi sahaja dengan 1,000 dan terus darab dengan nilai dia. Ada dua nilai kau kena darab. Satu 26, satu lagi 20.30. Ianya bergantung kepada lokasi. Tengok kereta ni dia dah bagi tahu dah, dia dekat Sibu, Sarawak. Maksudnya apa? Yang ni bukan di Semenanjung Malaysia. Kalau Semenanjung Malaysia you kena darab dengan RM26 dan kalau Sabah Sarawak you kena darab 20.30, guys. Benda ni kamu memang dah kena tahu dah. So apa yang kamu kena buat adalah 97,000 bahagi 1,000 darab dengan 20.30, guys. Okay, kalau kamu tekan saja benda ni dalam kalkulator, so untuk benda ni kita akan dapat RM1969.10 sen, guys. So ini adalah premium untuk 97,000 ni. Dan untuk 1,000 ni premium dia macam mana, cikgu? Yang ni lah kita kena rujuk pada jadual, guys. Simple je. Jadual ni akan diberi kepada kamu. Okay, biar cikgu tunjuk jadual dia. So ini adalah jadual dia, guys. Kalau kamu lihat jadual dia, dia ada engine capacity dekat sini. Lepas tu untuk Peninsula Malaysia dan Sabah Sarawak dia dah pecahkan kepada dua. Yang ni untuk comprehensive, yang ni untuk third party. So sekarang sebab kita tengah kira comprehensive dan kita tengah kira comprehensive untuk Sabah Sarawak, kita akan tengok pada kolom ini, guys. Dan kita akan rujuk nilai dia mengikut CC yang diberikan di tepi sini. Okey, berapa CC untuk kereta ni? Dia kata 2488. Tapi cikgu dekat sini tak ada 2488, cikgu. Ya, kamu tak ada 2488, kamu biasanya tidak akan dapat CC yang tepat, guys. Kamu kena pilih CC yang lebih besar daripada apa yang diberi. So, CC yang diberi di sini adalah 2488. So kita akan cari, ni tak boleh sebab yang ni kurang daripada 2488. Yang ni dah lebih daripada 2488, maka kita bolehlah ambil yang ni, guys. So kalau kamu ikut 3050 CC di Sabah Sarawak comprehensive policy, nilainya adalah di sini, guys, 266.50 sen. 266.50 ni adalah untuk 1,000 yang pertama. So ingat 266.50 sen. So kita padam nilai jadual ni. So tadi kita dah dapat 266.50 sen. So guys, untuk 1,000 yang pertama ni premium dia adalah RM266.50 sen, guys. So sekarang apa yang kamu kena buat adalah kamu kena tambah dua nilai ini. Itu adalah jumlah basic premium kamu. Okay, basic premium ni dalam bahasa Inggeris, untuk bahasa Melayu kita panggil sebagai premium asas, guys. So basic premiumnya adalah RM2235.60 sen. Ini adalah basic premium kamu. Tapi dalam soalan ni dia suruh kamu kira apa? Dia suruh kamu kira comprehensive policy punya gross premium, guys. Kalau gross premium you tahu tak you kena buat apa? Very simple. Ambil basic premium awak, tolak dia punya NCD, guys. Kalau kamu nak tolak NCD dia, very simple, guys. Dia kata 30%. Maksudnya kalau kamu bagi 30% diskaun, bakinya adalah 70% yang kamu kena bayar. So cara yang paling mudah nak buat soalan ni adalah kita ambil RM2235.60 sen, kita akan darat dengan 0.7, guys. 0.7 ni sebab kita kena bayar 70% sebab diskaun dia 30%. So kalau kita darat dengan 0.7 iaitu 70%, maka jawapan kita akan dapat adalah RM1564.92, guys. Ini adalah gross premium yang kamu kena bayar. Kau tengok, guys, very simple je nak jawab soalan macam ni tau. Kalau soalan macam ni keluar dalam exam, sepatutnya score full mark. Follow cikgu untuk konten yang lagi banyak macam ni. Dan kalau kamu rasa kamu ada kawan sesiapa yang boleh bermanfaat daripada video ni, share lah dengan mereka. If you got any inquiry about online class cikgu, ini adalah numbernya. Just WhatsApp kepada number ni. You will get all the information. That's it for this video. I'll see you in the next one.